Ramai yang beli chemical cuci aircon sendiri kat online, okey, kononnya nak jimat lah kan. Tapi hati-hati geng, kalau korang salah cara bancuh dan main sembuh je dekat unit aircon korang tu, lama-lama siap sejalah cooling coil korang untuk berlubang. Okey, bila cooling coil dah bocor, gas dah tentulah keluar kan. Aircon pun terus jadi tak sejuk. Tak pasal-pasal korang kena bayar beratus-ratus ringgit untuk tukar coil yang baru. Ini aku nak tunjuk cara yang betul bancuh dan guna chemical ni pada unit aircon korang tu. Okey, masalah utama orang kita ni, dia malas membaca. Okey, bila korang beli saja chemical korang, dia sebenarnya dia dah cerita dah berapa ni sebab yang korang kena pakai. Okey, sebab dalam botol yang korang beli tu adalah pati chemical, maksudnya memang pure, memang pekat. Cuba bayangkan kalau korang tak bancuh ikut nisbah yang dia dah bagi tahu, korang terus pakai pati ni, memang habislah korang punya cooling coil, korang punya fin, memang habis lebok, memang berlubang. Sebab pati ni dia tajam, chemical dia tajam. So, dia memang kena bancuh dengan air. Dan berapa nisbah yang sepatutnya korang bancuh? Okey, kalau aircon korang tu terlalu kotor, banyak lemuk dan tak pernah servis, okey, korang kena guna nisbah 1/2. Okey, 1/2 ni macam mana? Okey, korang pergi dekat Mr. DIY ke atau mana-mana, korang cari botol spray macam ni, spray gun macam ni yang ada ukuran ni. Okey, berapa ml. Okey, kalau 1/2, katakanlah korang beli botol spray 1000 ml, okey, sama dengan 1 liter. Okey, kalau 1/2 korang bagilah setengah, maksudnya chemical korang dekat 500 ml dan lagi balance korang tambah air. Okey, yang tu kalau aircon korang terlalu kotor. Okey, ataupun korang boleh bagi korang boleh guna nisbah yang dia sarankan iaitu 1/5. Okey, 1/5 ni sama dengan, kalau katakan 1000 ml, 1/5 ni adalah korang kena isi chemical sebanyak 200 ml sahaja. Yang sebakinya lagi 800 ml korang kena tambah dengan air paip. Okey, tetapi untuk aku, okey, maksudnya mana kata aircon korang kotor sangat ke ataupun kotor sikit-sikit pun, aku akan guna nisbah 1/3. Maksudnya tak lebih sangat dan tak kurang sangat. Sebab kalau korang pakai 1/5, okey, korang isi 200 je, kadang-kadang dia susah sikit nak keluar. So dia lambat untuk korang cuci daki-daki, abu-abu, lumuk-lumuk yang ada tu. So aku pakai 1/3. Okey, yang ni yang selalu aku guna dan sampai sekarang tiada lagi customer yang komplain kat aku, abang, aircon saya dah bocor, abang, aircon saya tak sejuk. Okey, aku pakai nisbah 1/3. Okey, 1/3 tu kalau daripada 1000 ml, korang mungkin boleh isi 300 ml ataupun ke 400 ml saja. Maksudnya tak terlalu pekat dan tak terlalu cair. Okey, dan yang ni adalah langkah paling penting yang orang ramai selalu skip. Okey, sebelum korang nak sembuh chemical yang korang dah bancuh tadi, okey, dekat cooling coil korang ni, korang wajib basahkan dulu cooling coil korang dengan air paip. Okey, korang buat macam ni pun tak apa. Okey, ambil botol, korang lubangkan dan korang basahkan sehingga rata korang punya cooling coil. Okey, tujuan kita buat ni, yang pertama, air ni bertindak sebagai perisai pelindung, okey, dekat korang punya cooling coil dan korang punya fin. Okey, kita tak nak chemical tadi meresap terlalu agresif dan makan logam kering. Maksudnya kita takut cooling coil dan fin korang dalam keadaan kering, kita takut chemical tadi meresap terus dan lama-lama boleh menyebabkan cooling coil dan fin korang reput. Okey, itu tujuan untuk kita letak air. Dan yang kedua, sebab kita basahkan cooling coil kita ni untuk bagi abu ataupun lumuk-lumuk tadi kembang. Okey, bila kembang, korang masuk chemical, dia mudahlah tertanggal kotoran yang ada dekat cooling coil dan fin korang ni. Okey, itulah tujuan dia. Korang kena wajib letak air kat atas cooling coil korang untuk basahkan dia dulu sebelum korang letak chemical korang tu. Okey, dan lepas korang dah letak chemical korang tu, korang tunggu dalam 2-3 minit
chemical tu meresap apa semua, dan barulah korang bilas dengan air sampailah bersih. Okey, yang mana yang nak buat secara DIY tu nak buat sendiri, okey, korang nak belajar buat sendiri. Okey, yang mana yang nak belajar servis aircon korang guna chemical, korang wajib tonton video ni. Okey, video ni aku dah tunjukkan cara macam mana nak bancur dengan betul, macam mana cara nak sembuh chemical dengan betul supaya aircon korang tak rosak. Okey. Yang mana yang rasa nak dapatkan chemical ni, okey, aku akan letak link dekat description ataupun aku akan pinnkan komen untuk siapa yang dapatkan chemical ni. Memang daripada dulu aku guna ni. Okey, macam aku beli besar. Okey, korang dia ada jual yang kecil punya. Okey, kalau untuk yang sendiri pakai, korang boleh beli yang kecilnya, tak mahal sangat, memang mampu milik. Dan kalau korang rasa video macam ni bermanfaat, okey, membantu korang, korang jangan lupa like dan share video ni banyak-banyak, okey, supaya orang lain pun boleh dapat manfaat macam mana korang dapat. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel aku, Kuri Botak. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.